Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ni kita jalan projek macam biasa, bos. Unit motor. Yang mana nak custom boleh datang sini. Ini lagi seorang pemain. Okay, untuk sekarang kita nak buat untuk crankcase ni. Okay, kita try layan crankcase standard. Tapi ribo paling besar maksimum boleh berapa pergi kan. Tukar lah. Bos suruh tukar. Ada siap oil jet. Tapi pun suruh Ini tak ada oil jet. Safety kan casing juga. Casing. Sebab pelan nombor ada nanti pecah ke apa ke. Nanti pening pula. Tapi tak apa, kita try dulu. Okay, aku nak buat gila sikit kali ni. Okay, ini dia. Untuk spek kita pakai spek 78mm. Okay, ini blok Leo. Body panjang 14, slip luar 84 dia bos. 84. Yang mana nak dapatkan blok Leo ni 77, 78 dengan lagi satu saya 80 ada dekat bos. Dan untuk grand sub ada baru sampai grand sub LHK jet 6.75. Aku akan pakai grand sub tu dekat sini. Aku nak ambil lah daripada bos. Okey. Jadi yang mana nak dapatkan grand sub tu dia setiap set statik boleh datang juga unit motor. Okey. Mana stiker tak ada stiker nombor unit motor kau tengok dekat bawah lah, nanti aku letak nombor dekat bawah. Okey. Ini blok grand sub jet 6.75. Head itu nanti kita order yang tu kita tunggu sampai. Head aku pakai head high power. Okey. Kemudian untuk crankcase kita nak buat oil jet tapi mata tak ada. Okey, tak apa, kita jalan tak ada oil jet dulu, nanti kita buat oil jet lain lah. Okey. Jadi untuk sekarang kita nak lay 0.4 sini, 0.4 sini, dan untuk slip kita akan lay 0.5 lah. Total 0.25, 0.25. Kita ada bagi free play 0.3M. Okey. Jadi itu saja untuk sekarang. Kita tak welding lagi, kita try aja. Kalau bocor nanti tak apa, kita buka balik, kita buat kerja 2 kali. Okey. Jadi itu saja. Jom kita layan. Ini piston pin 16. Okey. Jom tengok tebal. Double ring. Ni 2 ring bos. 2 ring. Ni bukan 3 ring, dia 2 ring saja. Okey. Jadi itu saja. Jom. Let's go. Yang mana nak modified ataupun custom boleh datang unit motor Kuala Kasar. Kita bilik dyno pun ada. Boleh jalan dyno dekat sana. Okey. Area Kuala Kasar ke Ipoh yang mana dekat-dekat boleh hantar sini. Okey. Jom. Okey guys, jadi kita dah sampai dekat rumah. Dan sebenarnya ini dah 2 minggu lah. 2 minggu aku tak balik kampung. Bila aku balik aku dah ambil casing lah. Casing pun dah siap. Okey. Kita tengok sikit lah. Untuk casing sekarang ni ini casing dia, tapi aku tertinggal bearing. Bearing gearbox yang ini 1, 2. Lepas tu bearing balancer aku tertinggal dekat foundry. Jadi aku tak boleh nak pasang lagi lah. Aku kena bawa ke kedai balik lah untuk cari balik bearing tu. Aduh, tertinggal pula. Esok kena cari balik, kena pergi balik. Okay, dan apa dengan casing ni, kau boleh nampak dekat sini. Nampak perbezaan dia. Okay, jadi dari video yang sebelum ni, yang tadi aku ingat aku tak nak welding, tapi bila aku fikir-fikir balik macam takut pula kalau tak welding kan. Sebab lagi satu, kalau aku nak up spec senang kalau aku dah siap welding. Jadi alang-alang kita dah overhaul, aku pun nak tukar grand sub, dan alang-alang aku welding terus lah. Ini dia. Okay, aku welding untuk permukaan engine. Aku buat bentuk 4 segi ni sini. Okay, ini dia, kau boleh tengok kat situ agak tebal Mula aku suruh foundry welding sikit je, tapi Acun kat kedai tu aku panggil Acun dia welding, dia cakap kalau nipis Khairul sikit Khairul, nanti dia berlubang sebab hari tu I sudah korek nipis dulu, dia cakap. Okay, jadi dia welding tebal sikit lah. Jadi lagi tebal lagi bagus. Okay, ini dia, aku dah siap welding. Kita tengok kat belah tepi ni. Okay, ni side tepi, ni atas bawah. Okay, ini mulut engine saiz 84.5. Aku buka lagi besar sikit. Hari tu asal buka 83.5. Lepas tu aku buka lagi sikit lah, 84.5 ini dia. Okay, maknanya kalau kita pakai blok saiz 80 ke apa ke, blok 78, sorry, blok 78 slip luar 84, tak payah lay lah dekat luar ni. Yang ni aku dah lay sebab mula asalnya aku nak PMP terus. Okay, jadi selepas aku fikir-fikir balik, baik aku welding. Dan ini dah lay lah. Ini blok saiz 78 yang aku ambil hari tu. Okay, dan ini mulut engine. Kita boleh tengok blok ni masuk dengan fit dengan senang Okay, tengok sikit. Okay, tu dia masuk ngam-ngam. Okay, boleh pakai bush balik. Okay, tak ada apa masalah asal. Okay, kita tengok dekat situ cantik, cun-cun punya. Cuma blok ni aku kena sukat balik sebab aku kena masuk grand sub dulu. Kita sukat stroke dia panjang mana. Sama ada kena pakai spacer ataupun kena
lay blok lah, bagi nipis sikit. Sebab body block ni tak silap aku tambah 14 atau 15 mm, aku lupa dah. Okay, jadi kita kena sukat balik. Jadi untuk sekarang aku akan masuk crankshaft dulu lah. Bearing tak apa, bearing gearbox tu aku nak masuk crankshaft sebab aku nak sukat piston dulu. Agak-agak tinggi mana. Okay, jadi jom kita sukat dulu kejap lagi, baru kita tengok lah piston tu tinggi mana. Okay, dan untuk korang yang mana nak tahu, okay, ini dia. Boleh tengok kat sini nipis, agak nipis kat sini nipis Okay, tu dia. Agak nipis. Jadi kalau boleh welding sini sekali pun boleh juga lah. Kalau kata nak pakai blok sel 80, mulut enjin mesti 87 lebih ke atas. Okay, ini pun dah agak nipis. Kalau paling cantik welding sikit lah. Kalau macam ni boleh je pakai, tak ada apa masalah. Tapi kalau nak up blok kena welding sikit lagi. Okay, jom kita tengok bahagian ini skru boleh pakai balik. Dah tembuk lubang lain. Lagi satu, ini dia crankshaft LHK. Aku pilih kali ni crankshaft LHK. Okay, crankshaft ni baru keluar, jet 6.75. Dia siap statik nampak kat sini, dia siap statik. Okay, kita tengok kat sini dia statik kiri kanan. Okay, bearing pun dah siap masuk. Bearing aku menggunakan SKF C3. Okay, bearing gearbox. Dan juga untuk crankshaft ni, dia asal dia pakai rod dia ni. Okay, ini dia rod asal pada crankshaft ni. Okay, rod 103 mm. Pin bawah tak silap aku 22, tak silap aku. Okay, ni dia. Dan untuk sekarang aku dah tukar rod lah. Asalnya aku nak pakai rod enduro, tapi bila fikir-fikir balik, enduro dia kecil sikit batang belakang ni. Bagi aku better pakai RZ lah. RZ nampak tebal sikit. Ini aku pakai rod RZ. Rod RZ tak silap aku panjang dia 105. Dan aku beli satu bush. Bush kat sini, yang ini bush untuk pin piston size 16 mm. Sebab dekat blok ni dia bagi pin 16. Ini dia pin 16. Okay, kita masuk. Okay, masuk cun. Okay, fit terus. Okay, ini dia fit. Okay, dan kemudian untuk bush piston pun fit lah. Nak keluar pun susah sikit lah. Okay, jadi aku nak tanya korang satu soalan lah. Aku pun tak pasti. Sebab untuk S5 pun aku pakai bush. Sebab aku pakai rod two stroke. Okay, untuk rod ni, kalau pin ni kena bagi ada free play ataupun boleh biarkan fit macam ni. Sebab ini bagi aku fit lah. Okay, kena ketuk sikit bagi keluar. Tapi bagi aku boleh je sebenarnya, tak ada apa masalah. Cuma laluan minyak hitam lah, kena jaga. Okay, jadi untuk kita tengok benda lain pula. Ada bocor pula air. Untuk benda lain aku rasa tak ada apa dah untuk motor ni. Cuma kita nak cari balik bearing yang tertinggal tu. Dan bearing yang ini pun aku dah tukar lah dekat sini. Aku gunakan rod bearing. Rod pula, bearing SKF C3 Dan kemudian kita akan pasang dulu crankshaft dekat sini untuk sukat lah piston punya deck clearance. Dan berapa banyak kita kena potong blok ataupun kena tambah gasket. Okay, jom aku pasang dulu untuk crankshaft ni. Sebab nak kena panaskan dan masukkan betul-betul lah. Baru kita sukat blok. Okay, jom, let's go. Okay guys, jadi untuk sekarang ini enjin. Okay, ini enjin yang tadi aku tunjuk tu. Okay, jadi aku tak pasang lagi lah untuk enjin ni. Sebab aku ingat aku nak try pinjam je enjin ni. Aku ada projek baru lah. Okay, tu nanti aku cerita. Okay, untuk first kita ada ambil lah bearing one set daripada SKF lah, SKF C3. Okay, full set. Jadi untuk enjin aku akan tukar bearing ni lah, C3 racingnya. Dan juga blok, ini dia blok yang aku dah tunjuk tempoh hari, tak silap aku dah tunjuk. Okay, untuk body block aku tunjuk lagi sekali lah. Manakah bloknya, ada ke tak dah ni? Oh, blok aku tak ambil lagi. Ya Allah, aku lupa. Blok tak ada dah ni. Blok aku tengah hantar dekat foundry untuk potong body 3mm. Sebab aku dah sukat blok tu kena potong 3mm. Jadi aku tak ambil blok lagi, aku terlupa. Tak apa, nanti kita ambil blok. Dan kemudian ini bearing yang aku dah ambil. Dan kemudian ada yang nak crankshaft. Ini crankshaft aku pakai. Crankshaft Jet 6. Mana ni dia. Ni crankshaft Jet 6. Okay, siap ada ni. Boleh roger aku. Okay. Dan kemudian ini crankshaft standard Y15. Ada yang nak roger. Okay. Head block pun aku ada Y15. Okay. Ini untuk motor yang sekarang ni lah. Tengah buat spek 78 ni. Okay. Ini dia. Motor bini akulah yang ni.
kita dah cabut swing arm, rim apa semua. Sebab apa? Sebabnya aku beli lagi sebiji Y. Untuk konten kali ni aku ada sambung sekali dengan aku beli lagi sebiji Y. Ini Y15 tahun 2024 daftar, bulan 1 maknanya baru setahun 4 bulan macam tu lah. Dan motor ni sebenarnya aku beli dengan harga yang sangat-sangat murah, RM1,000. Motor lari kedai. Okey, motor lari kedai, geran apa semua dekat aku dah. Okey, cuma motor ni lari kedai, kondisi dia. Okey, motor ni aku tak pakai pun. Cuma kita buat untuk spare part lah. Motor ni memang mileage dia, kalau kau tengok, memang untung lah. Walaupun lari kedai, dengan harga 1,000 memang sangat-sangat murah. Mileage dia baru 13,000 mat. Okey, ini dia. Motor ni aku ambil rim daripada motor ni. Aku pinjam sebab aku waktu ambil motor ni memang tak ada rim depan belakang dan juga tak ada swing arm. Sebab motor ni swing arm dan rim dia kena curi. Jadi motor ni memang sadai. Owner pun malas nak bayar. Lepas tu aku tukar beli lah, dia nak jual. Okey, aku ambil. Okey, aku ambil, aku masuk rim ni. Dah kira boleh jalan dah ni, tak ada apa masalah. Cuma brake belakang aku tak buka lagi lah. Ini brake belakang asal dia. Okey, nanti mungkin aku tukar rim lain sebab ni aku pinjam je, aku nak bawa balik. Dan kemudian untuk echo belakang pun aku pakai yang motor yang opennya. Okey, aku ambil balik, aku bawa masuk kat sini. Okey, ini dia. Motor ni memang orang cakap fully standard lah. Kalau kita review sikit, kita tengok memang standard habis mat. Memang standard habis, ECU semua standard. Brake depan belakang semua ada, tak ada apa masalah. Pump brake apa semua. Cuma rim dengan swing arm saja yang tak ada. Itu dua benda je. Dan kemudian besi stand dia satu tak ada, belah sini. Belah sini tak ada. Dan dia punya cover set ada terkepak sikit lah. Tak tahulah orang nak curi cover set ke apa, tapi tak lepas nak tarik. Belah sini hilang. Tak apa, cover set ni boleh tukar. Dan echo belakang tak ada. Echo belakang ni aku ambil daripada motor open. Aku bawa sini kejap. Okey. Sebab aku bawa ronda-ronda kampung untuk sekarang ni. Okay, jadi ni dia untuk motor ni. Apa projek dia, nanti kita akan update lah. Dekat YouTube saya akan update lagi satu konten. Okay, untuk motor ni aku tak buat pemasangan lagi sebab blok aku tak ambil lagi. Dan mungkin dalam next part lah kot, aku akan update lah satu lagi. Dan untuk last part untuk aku rakam untuk kali ni, kita ada sampai satu barang. Ini dia rim untuk Y16. Okey, rim untuk Y16. Ini dia belakang dan depan lah. Ada lagi satu. Yang ini aku beli dekat Shopee saja. Memang sangat-sangat murah lah, 200 lebih. Okey, dapat full set macam ni. Ini 4 batang ni, cutting apa Superfly. Okey, aku ambil sebab aku bawa Y16 ni. Okey, ini dia Y16 yang kita beli sebelum ni. Okey, baru lagi bulan lepas beli. Okey, Y16 ni dia punya rim depan ada pecah sikit. Dan kemudian rim belakang dia selalu pecah bearing. Sebab batang sub dia owner lama guna batang sub kecil. Aku nak pakai balik batang sub besar. Jadi aku pun tak nak pakai rim ni, nak tukar rim lain. Okay, kita beli rim baru. Nanti kita akan convert tayar, tukar, masuk 4 batang. Okay. Dan kemudian untuk motor ni, besi belakang aku tak beli lagi. Dan juga double stand lah. Itu sajalah. Motor ni semua dah lengkap, tak ada apa masalah. Aku dah bawa balik ulang balik KL lah motor ni. Okay, memang perform lah. Cuma bearing je masalah, kita kena tukar. Okay, jadi ini dia Y16 yang hari tu. Ini aku beli 7,000. Mileage dia kat sini korang boleh tengok 36,000. Tapi yang itu lari kedai lah. Okay, dengan harga RM1,000, mileage baru 13,000. Memang untung gila lah, berbaloi gila lah aku beli motor ni. Walaupun tak boleh tukar nama, tapi puas hati lah bagi aku dapat enjin macam ni. Sebab enjin ni aku cerita terus dalam konten kali ni, aku nak convert masuk E-Aspire. E-Aspire ni kita dah bawa masuk body ni. Okay, yang enjin open tu aku bawa masuk kat body tinggi. Dan body rendah yang ada dalam store aku ni, okay, aku akan bawa masuk enjin Y15 tu. Ini dia. Enjin ni aku akan convert lah masuk sini. Nanti aku akan buat tapak. Aku kira macam mana. Kalau kata tak boleh kacau nombor body, aku akan cari body dream lah sebiji. Aku nak beli body saja. Siapa yang nak jual body saja, body dream, dan boleh tukar nama, Roadtech tak lebih 3 tahun mati, Roger aku. Okay, kalau dah lebih 3 tahun kena ada crankcase original. Okay, Roger aku akan bawa Puspakom dulu untuk idea Roadtech, barulah aku ada. Okay, barulah aku buat balik. Okay, sebab enjin aku ada, cuma aku nak casing original saja. Sebab kena bawa naik Puspakom kalau lebih 3 tahun mati. Okay, jadi untuk motor ni perform 1, 2, 3, 4, 5 dalam store. 2 biji Aspire, 2 biji Y15, 1 biji Y16, dan ada lagi sebiji Y15 dekat rumah. Jadi total motor aku ada lebih kurang 6 biji pening kepala dengan Yamaha kambing satu itu. 7 biji, mampus. Apa aku nak layan dengan motor ni? Banyak-banyak motor. Tak apa lah, kita simpan je buat koleksi. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Konten kali ni banyak bercakap sebab aku review benda-benda macam ni. Okay, jadi untuk next content,
kita akan push lah untuk buat enjin ni, bagi siap. Okay, kita akan siapkan untuk Y15 ni, dan kemudian mungkin ada part-part lain yang aku akan tunjuk juga nanti. Okay, jadi itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum dan bye-bye juga. Untuk rim ni nanti aku akan tunjuk nanti dalam next part macam mana jadinya motor tu. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.